titanium screw yang dimasukkan ke dalam tulang gigi. Okay. Assalamualaikum, saya Dr. Azman daripada Klinik Pergigian Azman New Cyber. So hari ini saya nak cerita pasal implant. Implant ni actually adalah sejenis macam screw lah, screw titanium screw ataupun ada yang buat daripada ceramic screw yang dimasukkan ke dalam tulang gigi. Prostesis untuk gigi ni, kata macam gigi palsu, crown, implant ni antara yang terbaik lah. Bentuk implant ni, dia skru ni kita masukkan ke dalam gusi ni, kemudian kita akan buat crown untuk tutup. Rasa macam gigi original susah lah. Kan ini skru kat kawasan dalam tu. Biasanya gigi original dia ada macam shock absorber sikit, ligament, everything yang pegang gigi. Tapi kalau implant ni, dia straight kat dalam kawasan dalam tu, so rasa dia padat sikit. Bila makan tu, ada rasa sikit kat kawasan tulang. Tak ada sakit, tapi rasa dia beza daripada gigi original. Kalau kita ikutkan betul lah, terbaik tu yang Tuhan Allah bagilah. Tak boleh sama lah. Kita hanya boleh buat yang terbaik je untuk tiru. Okay?